Kira-kira jam 6 petang pada hari kejadian, semasa mangsa berada di rumahnya di sebuah taman perumahan di Kuala Ketil, Kedah, mangsa telah didatangi seorang lelaki iaitu suspek. Suspek memberitahu kepada mangsa bahawa suaminya jatuh sakit dan suspek hendak membawa mangsa melihat keadaan suaminya. Mangsa kemudiannya mengikuti suspek menaiki motosikal. Apa yang terjadi selepas ini adalah satu peristiwa hitam dan kejam yang memberi trauma sepanjang hayat yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh mangsa seumur hidupnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 8 malam, suspek membawa mangsa ke sebuah pondok dalam hutan di kawasan sebuah kampung yang terletak di Selama, Perak. Setelah tiba di pondok tersebut, suspek kemudiannya mengheret mangsa masuk ke dalam pondok dan sambil menjerit, suspek memaksa mangsa membuka semua pakaiannya. Suspek seterusnya membuka pakaiannya sendiri dan suspek memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya sehingga mengeras. Selepas itu, suspek merogol mangsa selama kira-kira 30 minit. Suspek kemudian mencabut Angry Bird-nya dari kerang mangsa tanpa berlakunya ejakulasi. Suspek sekali lagi memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya sehingga mengeras semula dan suspek merogol mangsa sekali lagi. Kira-kira 30 minit kemudian, suspek sekali lagi mencabut semula Angry Bird-nya dari kerang mangsa tanpa berlakunya ejakulasi. Dan suspek memaksa mangsa lagi sekali melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya sehingga mengeras semula. Suspek kemudian mengarahkan mangsa supaya menonggeng dan suspek melakukan perbuatan luar tabi'i terhadap mangsa. Akibat dari kesakitan itu, mangsa terus melawan dan cuba melarikan diri dengan mendaki ke atas bukit. Malangnya, mangsa terjatuh dan ini menyebabkan mangsa dapat diterkam oleh suspek. Mangsa kemudiannya ditampar di pipi kanan, ditendang di peha kiri beberapa kali dan kemudiannya suspek menolak mangsa dari atas bukit. Ini menyebabkan mangsa jatuh berguling-guling ke bawah bukit dan suspek kemudiannya pergi mendapatkan mangsa. Setelah mendapatkan mangsa, suspek terus mencekik dan menarik rambut mangsa. Mangsa merayu berkali-kali kepada suspek supaya dikasihani dan mangsa kemudiannya berjanji akan mengikut segala arahan suspek kerana mangsa tidak tahan lagi disakiti oleh suspek. Suspek kemudiannya menarik mangsa masuk semula ke dalam pondok dan menyuruh mangsa minum air di dalam tin yang disyaki air arak. Suspek sekali lagi memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya sehingga mengeras dan suspek terus merogol mangsa lagi. Kejadian itu berlaku berulang kali sehingga kira-kira jam 11 malam pada hari kejadian. Kira-kira jam 11 malam, suspek telah membawa mangsa ke rumah isteri keduanya di sebuah kampung di Selama, Perak. Ketika di rumah tersebut, suspek lagi sekali memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadapnya. Suspek kemudian menyuruh isteri keduanya itu duduk di atasnya sambil mangsa berbaring di sebelah suspek. Suspek kemudiannya memasukkan jari ke dalam kerang mangsa tanpa kerelaan mangsa. Suspek seterusnya menyuruh mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya. Akan tetapi, mangsa enggan melakukannya kerana terdapat darah haid isteri suspek pada Angry Bird-nya. Suspek kemudian pergi membersihkan Angry Bird-nya sebelum memaksa mangsa sekali lagi melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya sehingga mengeras. Suspek seterusnya merogol mangsa selama kira-kira 30 minit sehingga berlakunya ejakulasi terhadap suspek ke dalam kerang mangsa. Kejadian ini berlaku kira-kira jam 2 pagi. Sekitar jam 12.30 tengah hari keesokan harinya, mangsa telah dihantar pulang oleh isteri kedua suspek ke rumahnya di Kuala Ketil, Kedah. Setibanya di rumah, mangsa terus menghubungi suaminya dan memaklumkan kejadian rogol tersebut kepada suaminya yang berada di Perlis pada ketika itu. Selepas menghubungi suaminya, mangsa terus ke Balai Polis Kuala Ketil bersama anak perempuannya untuk membuat laporan polis. Suspek kemudiannya berjaya ditahan polis sebagaimana laporan polis dibuat dan siasatan kes dijalankan oleh Inspektor Firdaus Khalid. Mangsa seterusnya dibawa ke hospital untuk pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan doktor mendapati bahawa tiada kesan koyakan pada kerang mangsa kerana faktor mangsa sudah berkahwin dan beberapa kali telah melahirkan anak. Akan tetapi, terdapat kesan melecet di jam 9 hingga 13 di dubur mangsa. Pemeriksaan fizikal juga mendapati mangsa mengalami kecederaan luka lebam di kedua-dua belah peha. Selain itu, terdapat juga kesan melecet pada lutut, betis sebelah kiri dan kanan bahagian belakang dan juga kesan lebam pada bahagian bibir mangsa. Pemeriksaan dalam mulut mangsa juga mendapati terdapat kesan kemerahan di dalam kerongkong dan bibir mangsa didapati melecet serta terdapat kesan lebam pada payudara sebelah kanan dan butang payudara bengkak dan kemerahan. Suspek yang bernama Azhar, 42 tahun, telah dituduh dengan 2 kes rogol dalam kes yang bernombor 62JS0305 dan 1 kes persetubuhan luar tabi'i dalam kes bernombor 62JS0405. Bagi pertuduhan pertama untuk kes bernombor 62JS0305 adalah seperti berikut. Bahawa kamu pada tarikh 4 Mei 2014 di antara jam 8 malam hingga 11 malam bertempat di sebuah pondok dalam hutan di kawasan sebuah kampung di dalam daerah Larut Matang Selama di dalam negeri Perak telah melakukan rogol terhadap seorang wanita berusia 45 tahun. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua untuk kes bernombor 62JS0305 adalah seperti berikut. Bahawa kamu pada tarikh 4 Mei 2014 dan 5 Mei 2014 di antara jam 11.30 malam hingga 2 pagi bertempat di dalam rumah isteri kedua kamu di sebuah kampung di dalam daerah Larut Matang Selama di dalam negeri Perak telah melakukan rogol terhadap mangsa yang sama. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan ketiga untuk kes bernombor 62JS0405 adalah seperti berikut. Bahawa kamu pada tarikh 4 Mei 2014 di antara jam 8 malam hingga 11 malam bertempat di sebuah pondok dalam hutan di kawasan sebuah kampung di dalam daerah Larut Matang Selama di dalam negeri Perak telah melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan terhadap mangsa yang sama. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Azhar telah dihadapkan ke Mahkamah Session Taiping atas ketiga-tiga pertuduhan tersebut dan dibicarakan secara joint trial di Mahkamah Session Taiping. Ketiga-tiga pertuduhan tersebut telah dibaca dan diterangkan kepada tertuduh yang tidak diwakili peguam. Tertuduh yang memahami akan pertuduhan-pertuduhan tersebut telah mengaku bersalah ke atas ketiga-tiga pertuduhan itu. Seterusnya, fakta kes dibacakan dan penandaan eksibit dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya. Tertuduh mengakui bahawa fakta dan eksibit-eksibit tersebut adalah benar dan sabitan direkodkan oleh Hakim Mahkamah Session. Secara ringkasnya, selepas menimbang rayuan meringankan hukuman oleh tertuduh dan hujahan pemberatan hukuman oleh pihak pendakwaan, Hakim Mahkamah Session telah menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh seperti berikut. Bagi pertuduhan pertama untuk kes 62JS0305, tertuduh dihukum penjara selama 17 tahun dan dikenakan 12 kali sebatan rawatan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh dihukum penjara selama 17 tahun dan dikenakan 12 kali sebatan rawatan. Bagi pertuduhan ketiga untuk kes 62JS0405, tertuduh dihukum penjara selama 17 tahun dan dikenakan 12 kali sebatan rawatan. Hukuman bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut diperintahkan berjalan secara berasingan. Ini bermaksud tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 51 tahun dan 36 kali sebatan rawatan. Tertuduh kemudiannya tidak berpuas hati dengan hukuman yang dikenakan terhadapnya dan tertuduh merayu supaya hukuman dikurangkan dan berjalan secara serentak. Sementara itu, pihak pendakwaan pula memfailkan rayuan silang dengan menghujahkan bahawa hukuman yang dijatuhkan ke atas tertuduh tidak mencukupi. Tertuduh kemudian berhujah bahawa oleh kerana dia telah mengaku bersalah di atas kesemua pertuduhan, satu diskaun secara automatik wajar diberikan kepadanya. Kes kemudian dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Taiping. Di peringkat rayuan,
tertuduh diwakili oleh peguam bela dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Dalam perbicaraan rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi telah mendengar hujahan dari peguam bela untuk peringanan hukuman tertuduh dan juga hujahan dari pihak pendakwaan untuk memberatkan hukuman ke atas tertuduh. Secara ringkasnya, peguam bela berhujah bahawa tertuduh harus diberikan diskaun hukuman atas pengakuan bersalahnya memandangkan tertuduh kini sudah berusia 42 tahun. Jika dihitung hukuman dari ketiga-tiga pertuduhan tersebut, tertuduh akan berada di dalam penjara selama 51 tahun dan menerima 36 kali sebatan rotan. Hukuman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Session ini adalah melampau tanpa mengimbangi antara kepentingan awam dan kepentingan tertuduh. Justru itu, Hakim Mahkamah Session telah salah mengaplikasi prinsip hukuman. Seterusnya, hukuman 36 kali sebatan rotan yang dikenakan oleh Mahkamah Session terhadap tertuduh telah melanggar Seksyen 288 Kanun Tata Cara Jenayah, iaitu melebihi 24 kali sebatan rotan yang sepatutnya dibenarkan. Tiba giliran pihak pendakwaan pula berhujah. Timbalan Pendakwa Raya berhujah bahawa tertuduh mempunyai perancangan untuk merogol mangsa dengan membuat muslihat dengan menyatakan bahawa suami mangsa jatuh sakit dan tertuduh ingin membantu membawa mangsa melihat suaminya. Perbuatan tertuduh merogol, meliwat dan mencederakan mangsa serta memaksa mangsa minum air arak dan seterusnya memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual lisan terhadap Angry Bird-nya adalah satu perbuatan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mangsa juga dipaksa mengadakan hubungan seksual di hadapan isteri kedua tertuduh. Akibat dari kejadian ini, mangsa mengalami trauma yang amat dahsyat sehingga mengganggu kehidupan sehariannya. Kenyataan impak mangsa menyatakan bahawa mangsa meminta supaya tertuduh dijatuhi hukuman berat dan mangsa tidak akan mengampunkan perbuatan tertuduh ke atas dirinya. Timbalan Pendakwa Raya berhujah bahawa kes rogol hendaklah dibezakan dengan kes bunuh. Ini kerana dalam kes bunuh, hanya keluarga yang mengalami kesedihan dan trauma. Tetapi dalam kes rogol, mangsa sendiri mengalami trauma sepanjang hayatnya. Dalam menjatuhkan hukuman, kepentingan awam hendaklah diutamakan oleh mahkamah. Pengakuan salah oleh tertuduh bukanlah boleh dijadikan faktor mitigasi kerana fakta kes menunjukkan bahawa kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh adalah sangat serius dan tempoh penjara yang lama dan hukuman berasingan wajar diberikan. Justru itu, Timbalan Pendakwa Raya memohon kepada Hakim Mahkamah Tinggi supaya hukuman penjara terhadap tertuduh ditambah supaya ia akan menjadi pengajaran kepada tertuduh sendiri serta orang lain yang berhasrat untuk melakukan kesalahan yang sama. Mahkamah Tinggi menimbangkan kedua-dua rayuan bagi pihak pembelaan dan juga pihak pendakwaan dengan memberikan fokus kepada fakta kes dan juga keadaan sekeliling kesalahan ini dilakukan. Mahkamah Tinggi tidak dapat bersetuju dengan hujahan peguam bela yang menyatakan bahawa suatu diskaun atas hukuman secara automatik wajar diberikan kepada tertuduh atas pengakuan bersalahnya. Walaupun pengakuan salah pada amnya boleh menjadi faktor peringanan hukuman, namun pertimbangan harus mengambil kira fakta setiap kes. Dalam kes ini, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa perbuatan tertuduh ke atas mangsa sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ini kerana tertuduh telah membuat perancangan awal dan memperdayakan mangsa semata-mata untuk melampiaskan nafsu binatangnya. Justru itu, fakta kes tidak berpihak kepada tertuduh untuk Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicaranya bagi menimbangkan kepentingan peribadi tertuduh berbanding dengan kepentingan awam dan juga kesakitan fizikal dan mental yang dialami oleh mangsa. Mahkamah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa keadilan harus diberikan kepada mangsa dan juga masyarakat. Tertuduh harus dipisahkan dari masyarakat untuk tempoh masa yang lama supaya menjadi pengajaran kepadanya. Kenyataan impak mangsa juga meminta supaya tertuduh dikenakan hukuman penjara untuk satu tempoh masa yang lama. Maka dengan itu, Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session harus diganggu, termasuklah hukuman sebat yang melanggar Seksyen 288 Kanun Tata Cara Jenayah.
Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan untuk membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan menolak rayuan tertuduh atas hukuman seperti berikut. Bagi pertuduhan pertama untuk kes 62JS0305, tertuduh dihukum penjara selama 18 tahun dan dikenakan 8 kali sebatan rawatan. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh dihukum penjara selama 18 tahun dan dikenakan 8 kali sebatan rawatan. Bagi pertuduhan ketiga untuk kes 62JS0405, tertuduh dihukum penjara selama 20 tahun dan dikenakan 8 kali sebatan rawatan. Hukuman penjara bagi pertuduhan kedua dan ketiga diarahkan berjalan secara serentak, iaitu selama 20 tahun, iaitu apabila selepas tertuduh selesai menjalani hukuman penjara 18 tahun bagi pertuduhan pertama. Mahkamah Tinggi memutuskan supaya hukuman penjara bagi pertuduhan kedua dan ketiga berjalan secara serentak adalah kerana tertuduh disabitkan dengan kesalahan prinsip dan kesalahan subsidiari yang mana berlaku dalam satu transaksi. Sebagai rumusan, Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa hukuman 38 tahun penjara dan 24 kali sebatan rawatan yang dikenakan ke atas tertuduh adalah setimpal, memandangkan umur tertuduh sudah pun mencecah 42 tahun. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Azhar lawan Pendakwa Raya 2015 9 MLJ 601, Mahkamah Tinggi Taiping. Nombor rayuan jenayah 42H0606 tahun 2014.